Tak ada sebab pun. Okay, kau dengar Dengar. Cepat lah. Aku asalnya dengan orang lain. Tapi tak official lagi lah. Tapi dah macam bercinta. Faham tak? Dah macam stage bercinta. Memang kita orang buat apa orang bercinta. Love you, sayang. Memang kalau ada benda tak kena pun kita orang akan, boleh tak kita bincang hari ni, nak fix benda ni. Faham tak? Memang kita orang bercinta cuma tak declare. Oh, dulu aku tanya bukan. Bukan. Tak. Bukanlah bercinta. Heck. Tak, dia tak bercinta. Tak bercinta, tapi panggil sayang. Okay, dia bercinta Tapi tak declare. Okay. Faham. Macam teman tapi mesra ke? Okey. betul. Yelah lebih kurang lah. Member stress. Okey, lepas tu okey, ditakdirkan aku ni kerja dekat dengan dua orang ni kerja. So yang tengah aku ingat aku jadi dengan dia ni, ada je jumpa dia macam makan apa semua. Dengan yang sekarang ni pun ada juga jumpa tapi jarang. Okay, basically aku berkawan lah dengan dua orang. Okay, aku dia nampak macam aku ni mainkan dua orang pula. Okay, tak. Drama. Ini drama yang Okay, dia tak adalah mainkan. Memang tak mainkan lah. Yelah, dia bahasa memilih lah. Ya. Kita kena mencuba Aku kan manusia berkawan ni, dengan Ray. dua orang. Cuma aku mau tu lagi seorang. Faham. Okay, tapi by the time bila aku kerja situ, okay, orang baru yang nak masuk alam kerja apa semua ni kan, aku sangatlah memerlukan sokongan, bantuan. Okay, dua orang ni dekat dengan aku. Okay, beza dia, seorang ni sentiasa nak membantu aku tanpa aku minta. Seorang lagi ni macam, aku rasa dia Apa dengan kau? macam Saya tak ready. Kita minta tolong baru dia But I love you. itu pun sampai aku rasa aku Anjing. macam asyik aku je yang kena cari dia. Asyik aku je yang kena merayu kau. Tak nak lah kan kita sebagai seorang perempuan semua. So macam aku rasa benda tu aku rasa relationship ni kita kena saling mengajar lah. Jumpa dekat titik tengah. So aku macam okay, dia datang yang seorang yang sekarang lah dengan aku ni kan, dia lah yang buka mata aku sebenarnya. Apa yang aku harapkan seorang lagi tu buat, Laki ni buat kau. lelaki ni boleh buat tanpa aku Suruh. minta, tanpa aku merayu. Hands off the please. Sedangkan lelaki seorang lagi, dia tahu je aku membutuhkan benda tu tapi Dia tak ready. Bodoh. buat tak nampak. Dia sendiri cakap dia tak nak attach dengan aku. Dasar jatik. Macam tu lah. Jatikmu bodoh. Hati berukmu ni. Itu Dia bodoh sekarang ni, lagi. Aku rasa Okay, dengar tu Kalau korang dia tak baik ready, lah tak dalam payah semua confess. aspek. Jangan confess bodoh-bodoh. Aku terima dia pun sebab aku tak ada sebab untuk aku tolak dia. Apa kau? Ya. Saya sokong. Ni Aku- first time lah Aku berdoa agar Misha ditemui orang yang seseorang yang macam tu. Dan aku juga. banyak. Biasa aku je seorang. Biasa aku je mengejar orang. Tapi yang ni yang macam aku bagi peluang dekat orang yang tunjuk dia nak aku yang betul-betul. Okay. Lepas tu turns out dia macam dia very good in, okay, dia tak pernah bercinta, dia jarang berkawan dengan perempuan. Tapi dia boleh je jadi someone yang macam okay. Aku tahu bezanya bila aku kenal dengan yang sebelum ni, dia tak ada tujuan yang jelas. Dia tak tahu dia nak apa. Tapi dengan yang sekarang ni, dia tahu dia nak apa. Okay, dia nak pursue aku, dia ada tujuan nak bawa aku ke mana, so that benda tu jadi macam nampaklah dia dengan aku dekat. Cantik tu aku. Bukannya macam bukannya okay, kita suka sama suka nak suka